Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat aduan dekat kita punya beli-beli.online. Okey, mula-mula kita log masuk terlebih dahulu. Lepas tu kita klik dekat ikon bawah ni. Kalau ada muka kita klik dekat muka kita lah. Okey, dekat ikon tengah-tengah ni, kita klik dekat sini. Lepas tu kita scroll ke bawah, okey. Scroll ke bawah sampai kita jumpa ada button untuk buat aduan ni. Kita klik dekat situ. Kalau kita dah pernah buat aduan, dia akan senaraikan aduan kita. Kalau tiada, kita boleh klik dekat belah kanan atas ni, kita klik untuk tambah baru kat sini. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan tajuk aduan. Contohnya aduan kita nak buat, kita tak dapat nak withdraw kita punya commission. Okey, tajuk aduan boleh masukkan. Okey, huraian dia kita boleh masukkan lah sehingga 2000 patah perkataan. Okey, ni contoh huraian lah. Okey, kalau ada gambar kita boleh masukkan gambar. Lepas tu kita klik hantar aduan. Bila kita dah klik hantar aduan dan aduan pun telah berjaya dihantar kepada admin, akan keluar macam inilah senarai aduan kita. Dan kita boleh klik dekat sini untuk kita tengok semula. Dan kita boleh tulis mesej kita semula dekat sini kalau kita nak tambah mesej lah. Okay, kalau admin dah reply, dia akan keluar dekat sini lah. Reply daripada admin tersebut. Dan kita boleh reply semula admin. Okay, kita boleh chat lah dekat sini dengan admin kita tu, kita boleh chat. Okay, itu saja. Terima kasih.